Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, apa je Ya. kelebihan malam Lailatul Qadar ni? Ya. Baik, malam Lailatul Qadar ni seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itulah malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana 1000 bulan itu bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan. Di mana ibadat yang dilakukan sekiranya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu akan diberi ganjaran pahala menyerupai iaitulah lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai satu galakan untuk kita beribadat di dalam bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh daripada awal sehingga kepada akhirnya. Di mana salah satu daripada malam-malam itu akan adanya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Jadi di antara amalan ataupun ibadat yang boleh dilakukan bersempena dengan Lailatul Qadar sekiranya kita bertemu, di antaranya seperti mana yang dianjurkan ataupun yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Sayyidatina Aisyah, yang bila ditanya kepada Nabi apakah perkara yang perlu diminta kalau sekiranya bertemu dengan Lailatul Qadar, lalu Nabi mengatakan perbanyakkan menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang suka memberi keampunan, ampunilah dosa-dosaku. Jadi kita perlu perbanyakkan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Oh, macam tu Ustaz. Baiklah, saya akan cuba untuk mendapat malam Lailatul Qadar.